Okey guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ni Abang Pian berada di salah satu projek baru kita, projek MNCB, alright, di kawasan Kulim juga. Klien kita ni nama Encik Din, kita diberi lagi kepercayaan untuk merenovasikan sebuah lagi rumah. Okey, kerja-kerja yang kita akan buat nanti, kita akan pecahkan bahagian ni, bahagian depan ni, okay, supaya laluan untuk kereta ni jadi besar lah. Sekarang ni daripada 12 kaki, dia akan jadi lebih kurang dalam 22 kaki lah. Okey, ini kita akan pecahkan. Kita nak kena buat rem ni. Lepas tu meter sadar kita kena ubah lah. Kita kena ubah ke tepi lah. Yang ni ketinggian lantai yang ni lebih kurang dalam 2 kaki. Kita akan korek semua ni supaya sini dia akan jadi rendah macam mana yang asal dia lah. Macam tu. Dan dekat tepi tu kita ada nak buat side extension lah, okay, penambahan tepi. So dekat sini nanti akan ada, kita akan pasang ventilation block lah. Owner nak buat tempat ni sebagai tempat yang santai-santai saja. Jadi owner request kita untuk buat ventilation block lah. Okay, satu bahagian dengan dua bahagian ni lah. Bahagian A dengan bahagian B akan ada ventilation block lah. Supaya penting untuk pengudaraan lah. Alright, seperti mana kita tengok sini. Bila rumah semedi ni, kiri dengan kanan ni dia dah ada bangunan. Di dekat tengah-tengah ni, bila kita nak buat satu extension dekat belah tepi, kena ada satu ventilation lah. Right. So that's why owner request kita untuk buat satu ventilation, dua bahagian untuk ventilation lah, untuk bahagian sini. Dekat bahagian sini pula nanti akan ada sliding door lah. Okay. Ramai orang kata Abang Pian nak kerja sikit, ambil tak? Yang ni bukti kerja sikit lah. Okay. Kerja kecil-kecil pun kita ambil kan, tak apa. Asalkan kita dapat membantu tuan rumah kita merealisasikan impian mereka. Yang tu yang penting kan. Dia orang nak macam mana, bagi tahu je. Teknologi boleh buat guys. Dan dekat sini akan ada beranda, akan ada beranda untuk nak santai-santai. Okay guys. Right, jadi hari ni adalah hari pertama yang kita start kerja. Jadi tim kita sekarang ni tengah tarik sudut tepat. Untuk kita nak marking dah. Untuk kita nak buat kerja-kerja korek dan nak buat kerja-kerja beam lah, macam tu. Alright guys, Abang Pian dan tim Abang Pian tak sabar untuk kita memulakan kerja untuk rumah ni. Kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang ingin merenovasi rumah ataupun yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri, bolehlah hubungi Abang Pian guys. Okay guys, kita jumpa di next project guys.